Oh, alhamdulillah. 3 lepas dah siap. Ini daripada air utama daripada luar, daripada sadar. Ini sambung ke bilik. Senang sampai besok nak buka. Dia dah siap 100%. Dah 2 hari dah ada air okey. Yang ini daripada meter. Daripada luar. Yang ni ke bilik air utama. Okey. Tanda siap. Terus pergi ke meter. Di stok out. Itu kalau ada bocor, meter pun dah tegak. Simen ni untuk paip air siram pokok bunga. Dan terus pergi ke sana bilik air utama. Ni pergi lagi 2 bilik air dengan dapur. Ini siap ke sinki. Dan air pun dah ada. Alhamdulillah. Ini bilik air ni. Ada. Nampak? Shower. Okey, shower pun okey. Ini okey, kita selewak sikit lah. Okey, ini terus ke bilik dapur. Okey. Ni masuk balik ke bilik dapur. Cik air ada tak? Nampak? Kotor balik rumah. Okay, this one is dapur sinki. Mantap, air dah masuk balik. Ni masuk balik. Alhamdulillah. Dan bilik seterusnya tengok luar dulu. Pergi ke 2 bilik air seterusnya. Getah pun tak apalah, sengit sikit. Ni terus pergi ke sinki. Sinki nombor 2. Let's tengok ada air tak. Let's take a look. Ini sinki untuk aku punya foyer. Aku punya foyer ni. Pressure kan. Okay. Then kita pergi ke di sini ada satu sinki. Ini yang saya buat sambung, potong pendek aku dah sambung balik, tanam balik, dah hack semua sini. Dan ini pergi ke bilik air seterusnya lah. Should be okay, nak cek air kat dalam. Ini kerja senang je ni. Okey. Air transfer setelah boleh lah. Bilik. Alright. Ini air. Okey, ada air. Alright, air itu mantap. Alhamdulillah. Bilik ketiga. Bilik kedua. Di sini pula. Di sini. Ini tak penting kan? Tak apa, slow sikit je lah. Ya, boleh. Okey. Dan ini adalah bilik air yang ketiga.
Okey, untuk okey. Air dia. Air untuk ni pun dah ada. Okey. Ada. Seru pun okey. Sudah okey. Okay, last one. Ini dia yang terakhir. Ini nak cuci balik rumah, nak kotor balik. Ini aku je ni bang. Mana? Ini ada. Alhamdulillah. Okay. All completed. Tinggal nak semenkan saja. So di sini akan semen semua. Akan tanam pipe-pipe tu balik. Yang mana pipe ni memang dah intake sebelum ni. Aduh, I need to start all over and complete all over again. Kalau chief engineer tak tahu nak buat ni, it's very orang kata shameful. Why I trust that bloody Chang. Budak ni nak buat semua. Sebab aku nak bagi dia peluang kerja. Tapi dia ingat kita duk merayu suruh buat sistem ni. Dia ingat kita tak tahu buat sendiri. Kita tahu. Cuma kita nak bagi dia peluang kerja mencari rezeki. Sebab dia orang susah. Tapi dia sengaja potong. Bagi air tak ada semua. And then dia retreat. Sebab aku kata kenapa potong semua. Because of that saja dia. Just to try me lah. Dan bila call pun tak angkat. Kalau dia tak nak angkat telefon dan tak nak terus projek ataupun tak nak start projek, dia jangan start potong. Sebab persetujuan dah capai, air mesti ada dulu. Itulah dia, kalau B40 kita tolong, dia tak ingat diri dia susah. Kita saja bagi projek walaupun kerap gagal, tapi kita bagi. Itu curahan hati lah. Apabila orang merayu bukannya orang nak tak tahu ada knowledge nak buat. Orang pada pengalaman juga dalam kerja engineering dan semua kan. Cuma nak bagi peluang kerja, cari rezeki untuk golongan B40 ataupun golongan orang susah ni. Tapi mereka tidak sedari. Setengah lah, bukan semua. Okay? Ni termasuk yang ni lah. It test my, orang kata level, my limit of anger. Purposely run away just to test me and to teach me a lesson lah kononnya. But for me this is very easy thing to do. Cuma saya tak ada masa dan saya nak membantu golongan-golongan yang orang-orang susah yang nak cari duit. Okay lah. Normally I will pay extra to them. Look at how the B40 behave. Not all lah, I don't insult all B40. I insult some of them which character is unbelievable. 3 days and 3 nights, no water at all at my house. And then he said, let it be lah. So, InsyaAllah bahagian ni aku nak turap semua ke depan. Besok backhoe datang clearkan semua pokok kelapa yang aku tebang. Ada 15 pokok. Ini aku akan turapkan. Sampah ni aku clear besok. Aku akan turapkan sampai sana. Timbuskan semua getah-getah tu. Then I'm ready to get my life back. Alhamdulillah. So far I managed to solve this problem.
and hope I don't look or search for any more problem in the future. I want to live happily here. Don't want to get any trouble. But if people feel strongly with me, I will hunt them day and night. Alhamdulillah. Oh, jom makan bro. Alhamdulillah dengan rezeki yang Tuhan bagi. Jom makan bro. And then clean up dalam rumah yang masuk dalam kasut ni. Mop, pancuk air, pipe sikit, then berus lantai, and then terus mop saja. Then okay lah, everything fine. Tunggu lori mixer simen tu datang untuk tuang. Ni nak bagi turun dulu lah tanah ni sikit. Timbuskan semua hos-hos ni, pipe air ni, dan jom makan dulu lah. Okay, so ini adalah curahan perasaan yang aku rekodkan kat sini lah, untuk diri aku sendiri. Siapa-siapa yang rasa tak nak dengar tu, just skip lah. This is personal punya TikTok, and whatever I want to put here is my daily life or my activities and my personal thought. Nothing related to any TikTokers yang lain. Okay, whoever don't want to hear my letiran or my curahan perasaan, just skip it, and be happy. Thank you.